Okey, khas untuk siapa-siapa yang rumah dia guna quartz stone ataupun dia punya dapur dia bertemakan warna putih. Kalau kena kunyit tu memang tak hilang. So macam sini Kak Firi tunjukkan. Yang ni Kak Firi dramakan sikit lah. Tapi in reality Kak Firi kalau masak, memang ada je tertumpah. Dan kita rumah Melayu, rumah Malaysia, memang kunyit tu memang tak boleh dipisahkan. Kak Firi boleh buktikan kat sini sekarang, Kak Firi ada kunyit yang baru je dibancur. Okey, Kak Firi boleh tuang kat sini. Kak Firi buktikan. Kak Firi akan cuci guna sabun biasa. Dia memang tak akan hilang. Ini memang, hari tu Kak Firi buat sate atas ni tau. Buat sate homemade lah konon-kononnya. Lagilah berkocai. So since that, Kak Firi macam cari benda ni. Sebab kawan-kawan Kak Firi cakap, Firi kau ada tak sabun yang untuk kunyit yang macam ni? Sebab dia orang pun menghadapi masalah yang sama. Okey, Kak Firi ambil kain. Kak Firi lap. Sama, memang tak hilang. Ini memang masalah orang yang guna quartz stone ni. Okey, ni ada sabun di sini. Kita lap. Sama. Ini memang masalah kami sangat. Kak Firi guna Kak Firi punya sabun badang kitchen. Ini kita punya memang sangat function untuk minyak-minyak kat sini ke, minyak ke, kotoran perabot putih ke, dan memang untuk isu kunyit kita. Nampak tak? Kak Firi baru spray je, dia dah keluar. Ini kalau siapa tahu, kunyit ni kalau dia kena dengan sabun yang menjadi ini, dia akan keluar purple. Nampak tak? Kak Firi tembak je. Nampak tak? Dia hilang. Baru tembak. Ni Kak Firi tembak banyak tu saya. Sebenarnya sikit je you all tembak sebab you akan lap. Ni Kak Firi nak tunjuk Kak Firi tembak sahaja. Tembak je Kak Firi tak nak ni tau. Kak Firi tak gosok-gosok Kak Firi one tarik je. Jeng jeng jeng. Memang hilang. Memang hilang. Jadinya siapa-siapa yang memang you all guna quartz stone kan, masak berminyak-minyak macam Kak Firi ni, orang Malaysia yang pakai kunyit selalu, okey, masak menggoreng-goreng berminyak dapur yang guna perabot putih pula. Memang bagi Kak Firi wajib ada benda ni sebab senang sangat senang. You all tembak je, minyak dia jatuh gugur sendiri tau. Macam kat sini Kak Firi tak boleh demo sebab tak ada minyak, tapi dia gugur sendiri. Dan you gugur dan lap sekali je dah bersih bersinar.